Assalamualaikum. Okay gang, so ni aku nak review dekat hampa Matchbox BMW 1M. Sebelum ni aku pernah review yang Hot Wheel BMW M3. So yang ni 1M aku minat sebab dia 2 pintu. Okay, so kita tengok dia punya detail lah. Okay, untuk Matchbox punya detail memang tak dinafikan lah. Untuk harga RM10 hampa boleh dapat detail macam Hot Wheel punya Silver Series yang RM20-30 tu. So detail belakang aku zoom pun boleh tengok. Detail belakang cantik. Okay, ada set mirror, sport rim dia lawa. Detail depan pun lawa. Cuma kat belakang dia biasalah kosong. Tak ada benda sangat belakang. Cuma yang pasti dia punya detail untuk kat dia pun lawa nampak. Sumpah smart. Mesti ada apa? Fender punya airflow dia ada tepi tu. Tu. Okay. So siapa nak beli Matchbox BMW 1M ni, aku letak link Shopee atas ni. Hampa boleh beli kat situ lah untuk buat collection. Memang cantik lah. Okay. Assalamualaikum.